Kenapa Zara? Kau tu bukan muda sangat. Kan? Kau tunggu siapa? Masalahnya, nak ke kita kahwin dengan orang yang kita langsung tak kenal? Ni Zara. Apa yang aku nak kongsikan adalah cerita yang benar. Mama dan papa aku ni, diorang berkahwin. Sebenarnya diorang tak kenal antara satu sama lain. Dan semasa bertunang pun diorang tak kenal antara satu sama lain. Tapi hebatnya, perkahwinan diorang tu kekal sampai sekarang dan dikurniakan 4 orang anak yang sihat sejahtera. Dan itu cerita benar. Mak ai, ayah ai pun sama. Perkahwinan yang dah diatur. Anak dia tu boleh buat pasukan bola sepak. Itu dulu Reza, masa tak ada all these gadget. Aku setuju dengan Zara. Nak menikah ni, kita kena tahu juga siapa yang bakal membimbing kita ke jannah. Atau silap melorong, kita yang cepat kena neraka. Tu dia pengaruh drama. Kuat sangat. Betul apa? Macam inilah ajal, maut dan juga jodoh, semuanya dikuasai Allah, di tangan Allah. Kan lebih baik serahkan kepada takdir dan tak perlu memikir terlalu berat. Dan apa kata, makanlah secepat yang mungkin, sebelum wayang mula. Nanti satu jalan cerita pun aku tak tahu. Macam mana? Zara cakap dia nak bincang dulu. Nak bincang apa lagi? Kalau si Basri dengar kan, mengamuk pula dia. Abang ni, mestilah dia nak bincang dulu. Takkan dia nak terima je. Harap dia setujulah. Senang sikit cerita. Buka buku baru. Kalau Zara dah bertunang, takkan dia nak ganggu lagi. Ya. Yelah, nanti Zara balik kita bincanglah. Bang, kalau tak pun susah sangat, kita pergi je lah Kuala Lumpur tu bincangan dia. InsyaAllah ni. Marah lagi ke? Bukan marah, malas nak discuss. Zara, kau kena ingat. Mungkin Mak Lang ataupun Pak Lang nak kau terima ataupun setuju untuk mengelak daripada Basri. Masalahnya, kalau nak terima pun, salah ke kalau discuss dengan saya dulu? Memanglah saya hormat Mak Lang dan Pak Lang, tapi saya dah anggap diorang macam ibu bapa saya. Saya takkan tergamak nak cakap tak. Di, tolong. Sekarang ni kau nak aku teman kau pergi Penang? Lagipun aku boleh tengok projek papa aku kat sana. Tak payah. Saya boleh pergi sendiri. Balik lagi Bazli tu bang. Biasalah dia tu nak memberontak lah. Sejak dari kecil dia memang macam tu panggilnya kan. Selagi tak dapat, selagi itulah kita tak senang duduk. Zara,
tahun, Zara. 4 tahun Abang merindui Zara. Lepaslah aku! Aku jatuh! Memang aku mati! Dah! Lepaslah aku! Gila dah mati! Lepaslah aku! Dah! Lepaslah! Bang, dulu masa Bazli kecil-kecil tu dia comel je kan, Bang? Balang! 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 Eh! Ya! Balang! Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa basah-basah ni? Jom ke pantai, Balang. Pantai? Buat apa kat pantai? Bazli, Balang. Bazli? Kenapa dengan Bazli? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, Balang. Cepatlah. Cepat. Ya, jom. Bang, kejaplah, Bang. Kenapa dengan anak kita tu? Ya Allah, ya Tuhan. Balang. Cepat, Balang. Astagfirullahaladzim. Tepi. Kenapa kau dah? Bazli, kenapa ni? Kenapa kau macam ni? Ya Allah, Bang, kenapa ni? Kenapa anak? Kenapa Zara tinggalkan apa, Zara? Bazli, kenapa? Bazli, mucap. Kami sayangkan kau, nak. Kami sayangkan kau. Tolong bawa dia. Jom. Aku mati-mati ingatkan. Dia pun at least katalah suruh aku fikir dulu ke apa ke. Ni tak. Terus aku setuju je. Bencilah. Assalamualaikum, Kak Dina. Waalaikumsalam, Zara. Kak Dina, Zara nak mengadu sikit. Yelah, Kak Dina bukan boleh buat apa pun kan? Tengok tu, belum cakap lagi dah kata Kak Dina macam tu. Yelah, Kak Dina jauh. Kak Dina, Zara rasa macam sedih sangat. Kenapa ni? Zara rasa macam kena hempap dengan batu besar. Ha? Batu besar? Bukan batu betul-betul, tapi... Okey, tadi Mak Lang call Zara. Dia kata ada orang merisik Zara. Baguslah. Bila? Bila apanya, Kak Dina? Bila jadinya? Mesti dengan Faris kan? Bukanlah. Faris tadi ada dengan Zara. Oh, habis tu dengan siapa? Itulah masalahnya, Zara tak tahu. Yelah, betul lah tujuan Mak Lang tu sebab tak nak bagi Abang Bazli kacau Zara. Tapi, at least, tanyalah Zara dulu. Habis tu, Zara rasa macam mana sekarang? Zara tak tahulah nak kata apa. Alah, okey je lah kot. Sebab Kak Dina dulu dengan Abang Naufal pun macam tu. Mak Lang dan Pak Lang yang uruskan. Tapi okey je. Biasalah, selalu kalau orang tua yang aturkan ni, insyaAllah okey. Dia dah tahu dah lelaki tu baik ke, tak ke. Habis tu, macam mana? Zara terima je lah. Senang sikit.
tak payahlah Kak Dina nak risaukan pasal Abang Bazli tu. Tak boleh. Zara kena fikir juga. Ni soal hidup Zara. Zara, tu tadi cuma pandangan Kak Dina je tau. Yelah, betul lah juga pandangan Kak tu. Tak apalah. Okey, Zara, take care. Bye. Assalamualaikum Zara Batrisha. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Takkan Dr. Hadi kot? Tunggu sekejap Lepas ni giliran awak pula ambil darah. Awak ni orang mana? Pening. Samalah dengan saya. Patutlah cantik. Kenapa pula cantik? Tak adalah, orang kata dekat belah-belah sana banyak ikan fresh. Sebab tu kulit awak cantik. Pandai je lah doktor ni. Awak dah lama dah kenal dengan Faris? Baru je. Tapi nampak yang dia sayangkan awak sangat. Sayang sebagai kawan kot. Okey. Maknanya saya ada peluang lah ni. Orang tua memang suka kalau kahwin dengan orang dekat-dekat ni. Senang balik raya. Tapi tak mustahil juga. Hello. Bazli kacau awak ke? Tak. Saya ni nak ganggu awak. Apa dia? Sayang? Jangan romantik sangat boleh tak malam ni? Apa dia? Saya rasa saya dah tahu siapa yang melisik saya. Siapa? Kawan awak jugalah. Kau ingin kau ke mimpi ni? Saya hampir pasti dia. Kau jangan nak mengipik boleh tak? Yelah, saya tahu sebab daripada cara dia pandang saya, cara dia bertanya. Dan kau rasa dia okey? Bagi saya, dia okey. Kalau okey aku nak tidur. Yelah, good night. Night. Kopi panas ni bagi kita minum ya. Bazli, minum kopi. Mak buat tadi. Jangan macam ni, Bazli.
Minum sikit, baru tidur. Mazli, kenapa teruk sangat ni? Memang Li teruk. Memang Li teruk. Muncak, Mazli. Kenapa muncak? Li sayang dia, Ayah. Li sayang dia. Sayang sangat. Mungkin ku menanti sepi hangat yang hadir, kenangan bagai mengejar mentari, terbakar debunga kasturi. Apakah tandanya yang tersembunyi di balik rahsia semalam hadir di Bazli, jom makan. Jangan buat macam ni, Bazli. Mak tu dah penat masak. Ayah ni tak faham ke? Li cakap tak nak kan? Cuba bersabar, bertenang, bawa solat. Masa Bazli kecil dulu rajin pergi surau. Sekarang ni dah lain dah. Kenapa? Li dah berubah ke? Nyusahkan mak, nyusahkan ayah. Nak ke mana ni? Saya nak balik kampung. Besok balik sini. Jom aku hantar. Tak payahlah. Usahkan je. Aku cakap aku hantar lah. Tak apalah. Sekejap je. Kau tahu tak Mama suruh? Ha? Kau degil sangat ni kenapa? Ini arahan. Dan dia tak bagi kau balik seorang-seorang, faham tak? Awak ni... Awak ni apa? Mentang-mentang nak bertunang, nak sombong aku pula. Bukan macam tu lah. Kalau bukan macam tu, dia apa? Yelah. Boleh kita gerak ke? Bakal puan? Jangan mengada lah. Untuk bakal ni. Zara dah kat mana dah ni? Maksud Mama? Yelah, kata nak balik kampung kan? Takkan Zara balik sorang-sorang? Mama dah suruh Faris tolong hantarkan. Ya, Zara dengan Faris lah ni.
Sebab kebetulan Faris nak pergi Penang. Ada projek bina masjid kat sana. Papa tak dapat pergi. Mama pula kena jaga Alia. Tu, muntah-muntah dia tu teruk. Oh, okey. Mama? Kenapa? Tak ada apalah. Nanti Zara dah settle semua, Zara bagi tahu Mama. You don't worry. I am a very good listener. Bila-bila masa, bagi tahu ya. Ni, bagi tahu Faris. Pandu kereta tu elok-elok Okey, Ma. Terima kasih. Sama-sama. Kau nak bagi tahu apa dengan Mama? Saya nak bagi tahu yang saya nak bertunang. Lepas tu, dapatkah dia terima saya lagi sebagai anak angkat dia? Apa kena mengena kau bertunang dan tak jadi anak angkat dia? Yelah. Susah lah nak explain. Saya rasa awak tak payah turun lah. Saya takut Abang Bazir dekat rumah. Bukan dia dekat KL ke? Entahlah, saya tak sedap hati. Tolong ya. Tak apa. Kalau macam tu aku jumpa Pak Lang dekat surau. Malam ni aku tidur dekat town. Besok aku ambil kau. Okey. Terima kasih. Ni. Kalau Bazli ada dan dia cuba nak apa-apakan kau, bagi tahu. Taklah. Okey je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak Lang. Waalaikumsalam. Zara. Abang Bazir dekat sini ke? Tak apa. Zara balik dengan siapa? Faris. Oh. Assalamualaikum. Palang. Palang. Waalaikumsalam. Bila sampai? Baru ya, Pak Lang. Saya hantar Zara tadi. Saya nak tanya macam mana perkembangan projek surau ni. Alhamdulillah. Tu tengah buat kat belakang tu. Ada jumpa dia? Siapa, Pak Lang? Bazli. Tak ada. Tapi Zara kat rumah. Entahlah Zara. Dia tu susah sangat nak terima hakikat. Maklah risau. Zara tahu tak hari tu dia nyaris-nyaris nak lemas. Sampai macam tu sekali ya, Mak Lang? Habis tu Pak Lang, tak apa ke Zara kat rumah tu? Tak tahulah. Tak ada jaminan. Macam ni lah Pak Lang. Kalau banyak sangat masalah, saya bawa Zara ke Penang. Besok kami terus balik.
Mak Lang bukan nak halau Zara. Tapi Mak Lang risau takut dia buat apa-apa kat Zara. Habis masa bertunang nanti? Masa tu kan ramai orang. InsyaAllah lah dia tak buat apa-apa. Okey, Mak Lang. Sarah dah tahu orangnya. Sarah setuju. Biar Abang Basri tahu yang Sarah dah jadi hak orang lain. Syukur, Alhamdulillah. Mak Lang pun harap macam tu. Mak Lang sebenarnya tak suka nak paksa. Tapi sebabkan keadaan, Zara faham kan? Saya faham. Cuma minggu depan saya tak ada kat sini. Saya ke Australia. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. InsyaAllah. Terima kasih, Faris. Sama-sama, Pak Lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak! Mak! Li? Zara balikkan, Mak. Dia balikkan, Mak! Ya, Li. Li, dah lah tu. Zara tu dah boleh terima kenyataan dah yang Li ni abang dia. Kenapalah susah sangat Li nak terima dia sebagai adik? Tak. Li tahu. Dia bukan adik Li. Dia kekasih Li, Mak. Ingat, Badli. Mak naik tangan kat Badli hari ni sebab Mak dah tak tahan. Mak dah hilang sabar dah. Hal lain, Badli boleh buat main. Tapi nak angkat Zara tu sebagai kekasih dah melampau dah. Dia tak tahu dah halal haram. Ha? Dia tak ingat dah apa tu semua haram. Ha? Ah! Kau pandang aku semacam? Kau fikir nak buat maksiat ke? Taklah. Tapi kenalah ingat. Bila dah berdua tu, orang kata akan ada orang ketiga. Kenapa kau fikir bukan-bukan? Apa bukan-bukan pula? Kan saya ni dah nak jadi isteri orang. Ya, aku tahu. Tapi kalau kau tak nak, kau tidur je kat sofa ni. Kat sofa pun boleh. Tolong ambilkan satu lagi bilik untuk saya. Ni kunci untuk kau. Jangan fikir yang aku nak tidur sebilik dengan kau. Dan jangan fikir yang aku tidak tahu tentang hukum. Saya hanya prepare for the worst, hope for the best. Ni atas, lepas solat turun bawah. Lapar. Ya Allah, ya Tuhanku.
sekerdilnya aku pada hari ini diduga dengan begitu keras. Tapi aku percaya semua ini kerana kau masih menyayangi aku sebagai hamba-Mu. Kau berilah kekuatan kepadanya agar dia dapat menghadapi dan mengatasi ujian dan dugaan-Mu. Ya Allah, jika jodoh ini telah ditentukan oleh-Mu, Kau kurniakanlah aku seorang suami, sebaik suami yang mampu membimbing aku hingga ke syurga-Mu. Dan agar dia menjadi isteri yang solehah dan taat kepada suaminya. Ya Allah, Engkau sajalah tempat aku meminta dan memohon. Diberikan kesihatan yang baik agar aku dapat meneruskan kehidupan ini sebelum menemui-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tak nak call dia. Saya nak tengok kalau dia ada kejutan untuk saya. Saya pun ada kejutan untuk dia. Aku harap dia tak cemburu kalau aku terus berkawan dengan kau. Dia kenalah faham. Aku harap dia faham. Habis minggu depan? Awak datang ya? Aku tak boleh, aku pergi Australia. Alah. Tak best pula kalau awak tak ada. Kau nak tengok aku sedih ke waktu kau tunang? Mana dah tahu hati orang kan? Aku okey, tak sedih pun. Setakat tunang. Bukan kau mati. Dan belum tentu kahwin pun. Habis awak nak saya nak apa? Ha? Nak bertunang orang lain? Patut nak kahwin orang lain ke? Tunang tu buat syarat je. Sila hari bulan ke atas pelamin tu boleh dibawa lari. Sorry sikit. Saya takkan dahaka dengan suami saya. Awak jangan mengarut sangat boleh tak? I suka design yang jadi macam tu. Kau ada gambar tak? Yang sini kan? Yes. Ya. Cantik. Hai semua. Hai. Ni, Sarah nak bagi tahu. Sarah jadi bertunang hujung minggu ni. What? Dah tahu siapa? Persiapan dah buat ke? Tak sempat. Tinggal berapa hari lagi ni. No. At least kita kena buat hantaran. Dan kena jaga juga imej awak sebagai wedding planner. Yes. Aku tak sempat, Reza. Apa pula tak sempat? Kata kami ni kreatif enough. Nah, Zara jangan risau. Biar kami semua buat untuk Zara. Okay? Betul? Mulai hari ni, kita akan kerja 24 jam sampai hari Zara bertunang. Okey tak? Alright. Okay. First, kita kena check our checklist. Okay. And I nak buat you punya hantaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat airport Ni aku harap kau selamat bertunang dan menjadi isteri yang terbaik untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Okey, untuk bertunang ni saya tak kisah kalau awak tak ada. Tapi masa saya kahwin nanti, awak jangan bagi macam-macam alasan. Aku janji sebelum kau kahwin seminggu aku standby. Itu janji aku pada kau. Tak payahlah nak berjanji bersumpah bagai. Saya tak percaya langsung dengan janji awak tu. By the way, semoga awak selamat dalam perjalanan. Dan tolong doakan saya dapat suami yang baik. Ni, jangan lupa call Mama. Ya, nanti saya call. Okay, take care. You too.
Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Zara. Ma, Zara nak bagi tahu yang Zara akan bertunang hujung minggu ni. Mama tahu. Itulah, Zara buat kecil-kecilan je. Tapi kalau Mama nak datang, Zara alu-alukan sangat. InsyaAllah, Mama akan datang. For your information, Mama akan datang bagi pihak lelaki. Ya? Yeah? Okay, that's nice. Mama, Zara harap lepas Zara bertunang pun, Mama tetap jadi Mama Zara, ya? You don't need to worry. Sebab Mama akan jadi Mama Zara sampai bila-bila pun. Terima kasih, Ma. Okay, so since Mama kata Mama mewakili pihak lelaki, Zara assume family Mama semua ikut family pihak lelaki lah kan? Ya, kami semua akan datang. Yang pentingnya Zara bahagia, ya? Okeylah, Zara ada kerja sikit ni. Mama faham. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia ada kan okey. Sudahlah, kau tu nak jadi tunang orang. Tapi kan Zara aku cantik sangat hari ni. Tak budik lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, biar lelaki nak sarung cincin. Assalamualaikum, Zara. Waalaikumsalam. Kak Nat datang dengan siapa? Kak Nat bukan seorang je tau. Family ada sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Mama masuk? Mama datang ni nak tunaikan janji Faris.